Orang yang terbunuh kerana perjuangan jalan Allah Ta'ala mati syahid. Itu maklum. Dan perempuan yang mati dalam nifas, yang mati syahid. Yang ketiga dia mati beranak lah. Kan? Dia beranak, mana keluar nifas. Darah nifas itu apa? Damun talil wiladah. Darah nifas ni darah talil wiladah, yang mengiringi wiladah. Anak dia habis keluar, darah keluar tu. Itu dia panggil darah ni nifas. Ada pun yang serentak tu bukan darah nifas lagi. Kita tengok kalau darah serentak tu cukup syarat haid, dia kira haid. Sebelum dia bersalin, misalnya ada darah sampai sehari semalam, tiba-tiba bersalin. Ada ke darah haid, mana tak wajib semayang. Berbanding kalau sebaliknya dia darah apa? Darah penyakit, darah sakit beranak tu je. Tapi itu bukan darah haid. Kebanyakan orang dia tengah sakit-sakit, dia tak semayang. Yang turun beranak, Allah luar tu kena qada balik semayang. Dia kena qada semayang tu. Dia kena jaga tu, nak bezakan. Jadi darah nifas maknanya darah yang mengelilingi wanak. Kandungan tu habis je, yang menyusuli damun talilu iladah. Itu panggil darah nifas. Tiba-tiba dalam keadaan nifas, maksud dia apa sini? Mati beranak. Dia bersalin, mati. Dapat pahala syahid akhirat besar tu. Dan orang yang mati terbakar, mati syahid juga. Terbakar, tak boleh elak lagi terbakaran kan, terperangkap, mati dia dan dapat syahid akhirat, dapat azab kubur, dan zahir dia tengok hancur tapi akhirat dia selamat. Masya Allah, hebat. Dengan syarat semua ni adalah iman dia sahih.